Pertama sekali, layari laman sesawang rasmi untuk Malam Anugerah Franchise. Sila klik di bahagian Log In untuk pendaftaran akaun. Klik pada Sign Up untuk membuat akaun baru. Isikan semua maklumat yang diperlukan. Setelah selesai mendaftar, anda akan terima email untuk mengesahkan akaun anda. Klik pada pautan yang diberikan dan anda telah berjaya mengesahkan akaun anda. Dengan itu, anda boleh mengakses laman sesawang Malam Anugerah Franchise menggunakan nama dan kata laluan yang telah ditetapkan. Setelah anda log masuk, anda perlu isi maklumat syarikat dan seterusnya anda boleh pilih anugerah-anugerah yang ingin dicalonkan. Seterusnya, adalah fungsi simpan deraf di mana anda boleh simpan maklumat anda di dalam borang pencalonan. Pastikan anda klik pada Save Draft untuk memastikan maklumat anda disimpan. Jika anda log keluar, maklumat yang telah disimpan akan ada apabila anda log masuk semula. Peringatan mesra, pastikan anda klik Save Draft untuk simpan maklumat jika tidak anda perlu mengisi semula maklumat pencalonan. Selain itu, fungsi kemaskini maklumat, di mana anda boleh mengemaskini maklumat anda setelah anda hantar pencalonan anda. Jika anda ada perubahan atau penambahan maklumat yang ingin dilakukan, anda boleh terus kemaskini maklumat anda dan klik pada butang Update untuk memastikan maklumat pencalonan adalah terkini. Untuk log keluar, boleh klik pada Log Out. Terima kasih atas penyertaan dan semoga anda dinobatkan sebagai juara.